Ni depan ni ada 2 ekor gajah. 1 ekor dekat sini. Ni 1 ekor dekat sini. Dia sekarang pukul 1.45. Pukul 2 petang tadi dia kata ada aktiviti mandi dengan gajah. Kalau nak mandi lah. Kalau tak nak mandi kita tengok kat sini ya. Kalau kita masuk ke kawasan gajah ni, sanctuary gajah ni, kita kena pakai badge ni. Nampak ni. Keping badge ni RM30. Maksudnya macam tiket masuk lah. Jadi saya 2 orang dengan isteri saya RM60. Sungai. Rasa nak mandi. Rombongan gajah sedang tiba untuk dimandikan. Assalamualaikum. Sekarang kami berada berdekatan dengan Tasik Kenyir, tempat sanctuary gajah. Gajah di Tasik Kenyir. Kita akan melawat tempat gajah dimandikan. Dia ada 2 laluan. Satu ikut jambatan gantung. Dipahamkan jambatan gantung ni agak tinggi dan saya seorang yang gayat, maka saya menasihati diri saya untuk tak panjat lah. Memang cantik pemandangan di sini. Ada air sungai. Sungai ni dia bersambung dengan Tasik Kenyir. Mungkin ni hulu Sungai Terengganu ni. Hulu Sungai Terengganu. Alright. Ya, tengok tu, tinggi tu kalau panjat tu. Oi. Rasa menerap ni. Panjat atas ni. Jadi kita panjatlah jambatan yang simen konkrit ni. Tu ada patung gajah dengan gading dia.